Hai semua, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini adalah untuk mengajar anda cara mengubah suai tempahan. Sekarang kita nak pergi kalendar tempahan, tekan tempahan. Seperti yang anda lihat, semua tempahan telah direkodkan di sini. Tekan kanan pada sel dan pilih lihat butiran tempahan. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang sunting untuk menukar maklumat tetamu. Selepas itu, anda boleh mengubah suai tempahan, menukar tetamu kewarganegaraan kembali ke Malaysian, dan menukar sebarang butiran lain yang anda inginkan. Selepas menukar maklumat yang diperlukan, tekan simpan. Seperti anda yang lihat, tempahan ini telah dilanjutkan 1 hari. Berharap video ini membantu anda memahami cara mengubah suai tempahan. Terima kasih.